Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast istimewa IPD3. Saya Muhammad Asri bin Muda selaku host anda pada hari ini. Topik yang kita akan bincangkan pada hari ini antara topik yang panas, memandangkan kita akan menyambut perayaan Aidilfitri tidak lama lagi. Kita akan bincangkan mengenai tajuk keselamatan makanan dan juga di bawah penguasaan Akta Makanan 1983. Dan bersama-sama saya, dua panel yang berwibawa, iaitu Puan Fatihah, Pegawai Teknologi Makanan, dan juga Puan Shima, penolong pegawai kesihatan bersejarah daripada Pejabat Kesihatan Daerah Kemaman. Bila kita fikir pada perayaan, kita tahu antara yang topik-topik yang hangat akan dikatakan adalah mengenai keselamatan dan juga penguasaan sepanjang musim Ramadan dan juga musim menyambut perayaan Aidilfitri. Dan pertama sekali pemain di fikiran kita macam-macam. Rendang ada, ketupat ada, kuih yang dijual di pasaran. Dari sudut keselamatan dan juga kualiti makanan, apa perkara pertama yang kita lihat bagi juadah raya ini untuk dalam memastikan makanan yang dijual adalah selamat untuk dijual kepada semua pengguna-pengguna di luar. Okey Puan, dari sudut keselamatan dan juga kualiti makanan, apa perkara pertama yang kita lihat bagi penjualan juadah raya ini? Okay, terima kasih kepada moderator. Okey, kalau tiba musim perayaan ni, apa yang bermain fikiran kita mula-mula juadah lah. Rendang, ketupat, apa semua lah. Cuma dari segi aspek keselamatan dan makanan, kita bukan sekadar tengok makanan tu sedap ke tidak, tapi kita tengok apa yang penting, kita tengok makanan yang kita nak makan tu selamat ke tidak. Sebab kita tak naklah nanti bila tetamu datang ke rumah kita di akhir-akhir di hujung-hujung hari tetamu sakit perut apa semua lah. Tapi apa yang kita tengok ini rantai yang suruh. Sebab bila kita menyediakan juadah perayaan ni diberkait rapat dengan masa penyediaan kualiti bahan yang kita gunakan. Sebab selalunya kita untuk bahan-bahan untuk perayaan ni kita beli awal. Jadi kita tengok semua tu lah. Dari aspek keselamatan dan kualiti makanan. Maksudnya dipantau daripada awal? Lepas kita kena tengok juga. Kita tak boleh sekadar masak, sedap je rasa dia. Maksudnya kita kena pentingkan aspek keselamatan makanan. Dari segi penjualan, ada ke pihak kesihatan sendiri akan turun ke maksud saya ke rumah ataupun di premis saja? Kalau pemantauan, kita memang buat pemantauan. Untuk bazar Aidilfitri, kita tengok produk-produk yang dijualkan. Lepas tu kalau ada kes, tapi kita tak jauh lah ni, kalau ada kes keracunan makanan, kita akan turunlah untuk tempat berlakunya kejadian keracunan makanan. Okey, yang ni saya cerita Puan Shima ni. Dan kita tahu Puan Shima adalah salah seorang kuasa di Pejabat Kesihatan Daerah Kemaman. Okey, kita penonton-penonton yang tahu lah macam mana Puan Shima dan juga anggota lain menjalankan aktiviti penguasaan di lapangan. Contohnya, adakah operasi dijalankan setiap hari, setiap minggu atau macam mana? Kepada Tuan Moderator, sebagai pegawai kesihatan persehitaran, tugas kami adalah mata dan telinga bagi KKM lah. Okay, sebelum kita menyambut kepada bulan Hari Raya Aidilfitri, kita akan membuat operasi untuk bazar-bazar Ramadan dan operasi untuk orang-orang yang disediakan sepanjang bulan Ramadan. So sebelum dari itu kita dah membuat pemantauan dan pemeriksaan premis-premis yang berniaga dan kita akan turun padang melihat macam mana penyediaan makanan sama ada bersih, selamat dan berkualiti kepada pengguna. Maknanya operasi ini dijalankan siang atau malam? Ya. Okey. Jadi kalau kita tengok pada situasi dalam penjualan itu di bazar Ramadan, termasuk juga di Moreh, adakah Puan Shima menjalankan aktiviti ini sampai ke malam? Tengok malam maksud saya. Sepanjang bulan Ramadan, kita memang berkolaborasi lah dengan majlis Bandar Kemaman, yang mana mereka akan usulkan tempat-tempat bazar yang disediakan dan moreh-moreh yang disediakan. Akan ikutkan dia ada masa petang untuk bazar dalam pukul 4 sehingga pukul 7.30 petang, dan moreh disediakan dari pukul 9 hingga pukul 2 pagi. Kalau ikutkan, kita sebagai penolong pegawai kesihatan persehitaran ni memang masa tu terhad lah untuk membuat pemeriksaan.
Tapi kita akan cuba. Cuma saya sebagai kita penonton yang tahulah bagaimana Puan menjalankan aktiviti, apa yang Puan tengok sepanjang menjalankan aktiviti kekuasaan? Okey, sepanjang menjalankan kekuasaan, apa yang kita tengok dari makanan itu sendiri kan. Okey, dari segi pemakaian, apron, pemakaian kasut, okey, dan berpenutup kepala. Tapi kebanyakannya ramai lagi segelintir peniaga ini masih lagi berdegil dan tidak mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan. Dan selain itu juga dari segi kebersihan diri memakai perhiasan diri, iaitu cincin, gelang dan jam tangan. Kan kalau kemudian makanan ni dah sedia maklum, sebabnya dia orang ni akan khusus latihan pengendali makanan. Okey, kiranya kalau dia orang masih lagi gagal, maknanya boleh dikenakan kau atau macam mana? Ya, untuk Akta 1983 dan peraturan kebersihan makanan, kita akan sekiranya kita mendapati peniaga ini tidak mengikuti peraturan-peraturan yang KKM telah tetapkan, kita akan keluarkan kompang mengikut peraturan-peraturan yang disediakan. Okey, maknanya semua pengendali-pengendali hendaklah wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kesihatan maksudnya. Ya. Okey, Puan. Bila menjelang perayaan Aidilfitri, isu utama yang menjadi perbualan kita adalah mengenai keracunan makanan ataupun makanan basi yang terdapat di pasaran ataupun mungkin yang disediakan di rumah-rumah. Jadi daripada aspek Puan sendiri, bagaimana Puan maksud saya memastikan risiko keracunan makanan ini dapat dikawal untuk mengelakkan peningkatan berlakunya kes-kes keracunan makanan? Okay, bagi dari aspek keselamatan makanan, kalau musim perayaan ni, kita di rumah, kita masak dengan kuantiti yang banyak. Kita masak dengan kuantiti yang banyak, dan bila kita masak dalam skala besar, kita masak juga untuk awal. Maksudnya kita nak sambut perayaan pada esok hari, tapi kita masak malam. Bila kita dah masak awal, kawalan suhu makanan tu dah terabai. Okey, lepas tu bila keesokan harinya kita biarkan makanan tu terdedah di atas meja untuk tetamu dalam masa yang lama. Semasa pendedahan tu kuman-kuman boleh membiak, boleh berpesta semasa kita hidangkan makanan kepada tetamu. Okay, kalau sebut pasal jualan raya Puan, kita tahu rendang dan juga santan adalah suspek utama yang boleh menyebabkan sakit perut. Kenapa benda ni boleh berlaku Puan? Okey. Sebab santan ni dia makanan yang berisiko salah satu bahan mentah yang berisiko, dan santan ni boleh jadi medium untuk pembiakan bakteria. Saya ada satu cerita yang sebelum-sebelum ni ada dia masak rendang malam untuk hidangkan pada esok hari, tapi masa dia nak letak santan semasa masak tu, dia tak mahu santan, dia tak tengok keadaan santan tu dah masak sebenarnya. Jadi rendang tu terpaksa buang. Okay, jadi sebab itulah setiap bahan mentah yang kita nak guna tu, kita kena lihat dulu. Kita kena lihat keadaan bahan mentah tu, tarikh pupuk bahan mentah tu, bahan mentah tu ada mengeluarkan bau yang tidak seperti yang okey lah. Okey, lepas tu kalau untuk penyediaan makanan, kita ada zon suhu bahaya, temperature danger zone. Okey, untuk suhu bahaya ni dia mudah lagi untuk bakteria membiak. Daripada 5 darjah Celsius hingga 60 darjah Celsius. Maksudnya makanan tu tak boleh terdedah pada suhu tersebut tu lah. Dan bila kita terdedah kepada suhu bahaya ni, bakteria boleh membiak 2 kali ganda untuk setiap 20 minit. Maksudnya kalau makanan tu terdedah lebih daripada 4 jam. Kalau pengusaha makanan dia pergi khusus kendali makanan, dia akan tahulah makanan yang sedia dimakan tidak boleh dibiarkan terdedah lebih daripada 4 jam. Maknanya tidak boleh lebih daripada 4 jam. Maknanya kalau sedia pukul 4, pukul 8 mesti kena makan. Sekuat apa pun semua. Tanpa dipanaskan. Kalau dia dah terdedah pada 2 jam, dia boleh panaskan semula. Tapi kena panaskan atas pada zon suhu bahaya tu lah. Tak boleh panas setakat song-song kuku je. Okey, lepas tu bila kita tak panaskan semula tu lah dia berisiko untuk berlakunya kes keracunan makanan. Terutamanya makanan yang bersantan tu lah, gulai, nasi lemak apa semua. Lepas tu tip penyimpanan rendang pula,
kita tak boleh biarkan rendang tu dalam kuali atas dapur tanpa dipanaskan. Maksudnya kita biarkan sampai 12 jam dulu atas dapur tanpa panaskan. Maksudnya cukup 2 jam kita panaskan. Kalau kita nak guna dalam kuantiti yang sedikit-sedikit, kita masuk dalam peti sejuk. Kita nak guna baru kita panaskan balik. Itu tips untuk tak nak bagi makanan tu dah rosak lah. Macam yang saya cakap tadi, kalau pemanasan semula, kena biarkan dia mendidih. Maksudnya suhu lebih daripada 70 darjah Celsius. Tak boleh sekadar panas dengan sorang-sorang kuku je. Setakat-setakat panas je. Bagaimana pula dengan biskut raya ataupun kuih? Adakah ianya berisiko tinggi? Ya, sebab biskut raya, barang utama untuk biskut telur lah. Okey, kita tahu telur, ayam, risiko bakteria dia bakteri salmonella. Sebab itulah setiap kali anggota kita turun ke lapangan, kita selalu check telur tu basuh ke tak. Sebab bila telur tu tak basuh, dia ada kesan-kesan najis ayam, kotoran pada kulit telur tu. Sebab kita tak nak bila kita nak guna telur untuk biskut tu ada titisan air lintik ke apa semua. Jadi dia berisiko lah. Tambah-tambah kalau biskut raya ni dia banyak guna tepung. Jadi dia ada suhu dan masa untuk kita masak tu. Kena pastikan biskut raya tu betul-betul masak lah. Tak boleh macam okey dah, jadi kita rasa macam ada lembik-lembik sikit. Kalau rasa makanan tu tak masak, jangan makan. Jangan risikokan diri lah. Jangan kita cubalah untuk makan. Sebab nampak sedap, kita makan juga. Okey, kita balik kepada Puan Shima. Kita tahu pada masa musim-musim perayaan ini, ramai peniaga-peniaga bermusim yang akan muncul. Ibarat orang kata bagai cendawan tumbuh di musim hujan. Jadi, bagaimana Puan Shima atau pihak KKN menjalankan pemantauan dalam memastikan peniaga-peniaga ini adalah selamat untuk penjualan makanan? Terima kasih Pak Sri. Okey, untuk KKN, pihak kami akan membuat satu operasi lah untuk bazar individu yang di mana 2 minggu sebelum perayaan kumpulkan bazar-bazar yang menjual biskut raya dan biskut raya dan jualan-jualan lain lah. Yang untuk sebagai penyediaan perayaan lah. Contohnya sate, ketupat, semua. Yang selain itu, pada siang hari kita akan pergi kepada pasar raya, pasar-pasar raya yang terlibat. Dan kalau untuk malam hari, kita pergi bazar Aidilfitri lah yang kita akan memantau. Okey, adakah pemantauan ini dijalankan secara orang kata pihak PKD saja atau jemaah intelijensi? Termasuk Majlis Menara Kemamang ataupun KPDN, adakah dijalankan secara pasif-pasif? Okay. Setakat ini kita ada jugalah bergerak secara solo KKM sahaja, dan ada juga kita akan menjemput agensi-agensi luar, contohnya Majlis Perbandaran Kemamang sebagai pelesenan, kemudian KPDN KK untuk pemantauan harga sekali lah. Dan kita akan turun sekali melihat bazar Aidilfitri itu menepati tidak mengangkat makanan dan angka-angka yang berkaitan dengan agensi masing-masing. Maknanya sepanjang musim perayaan ni pihak KKN sendiri menjalankan secara operasi sepanjang tak? Ya. Okey. Peniaga yang di luar sana jangan mengambil kesempatan, mula-mula jadilah pemerhati yang bijak. Kesihatan keluarga kita bermula dari apa yang kita hidangkan. Bagi makanan yang disediakan di rumah, pastikan keselamatan makanan terjamin kerana penyediaan makanan adalah suatu amanah tuan rumah untuk menghidangkan makanan yang selamat kepada para tetamu yang hadir dan menghidupkan. Jadi dalam arti kata lain, makanan yang dibekalkan ataupun dijual hendaklah dalam keadaan bersih dan selamat.